A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatan wassalaman ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bab ke-11 dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman membincangkan hukum berkaitan makharijul huruf. Makhraj huruf, tempat-tempat keluar huruf. Masya Allah, kalau kita lihat pada halaman ke-106 daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman didatangkan gambar rajah tempat keluar makhraj huruf. Masya Allah, jika kita lihat disertakan pecahan gigi. Makhraj huruf ni tempat keluar huruf. Dekat mana kita nak letak lidah kita. Jadi disertakan dengan gambar rajah bagi memudahkan kita, menjadi panduan untuk kita lebih faham berkaitan makhraj huruf. Bila kita nak sebut huruf fa, macam mana bibir, macam mana lidahnya. Jadi disertakan dengan gambar rajah. Jom kita lihat satu persatu, disertakan dengan pecahan gigi. Ada gigi kapak yang mana melibatkan 4 huruf, gigi seri 4 huruf, gigi taring 4 huruf, gigi geraham kecil 4 huruf, gigi geraham 12 huruf dan gigi bongsu 4 huruf. Kita lihat pula bahagian lidah. Tadi kita dah lihat pecahan gigi. Kadang-kadang bila nak sebut huruf, contoh huruf dhad, disertakan lidah perlu ditekan pada gigi yang mana. Jadi kalau kita lihat pada makhraj huruf dhad, kita boleh lihat bahagian yang perlu ditekan dan bahagian yang sentuhan tanpa tekan yang melibatkan gigi. Jom kita sambung pada bahagian lidah. Untuk bahagian lidah ni ada permulaan lidah, ada lidah belakang, lidah tengah, hujung lidah dan kepala lidah. Jika kita lihat pula bahagian lelangit atas juga dipecahkan kepada beberapa bahagian. Jom kita lihat daripada kitab Panduan Lengkap Ilmu Tajwid ni. Ada permulaan lelangit, ada lelangit hadapan, lelangit tulang, lelangit isi dan anak tekak. Makhraj utama bagi huruf Arab, saya bacakan daripada gambar rajah daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Disertakan gambar rajah, kita boleh lihat makhraj utama, makhraj rongga, al-jawfu. Ini makhraj rongga. Kemudian lidah, al-lisan. Ada disertakan tekak, lelangit atas, hidung, 2 bibir dan gigi. Ini gambar yang melibatkan makhraj utama bagi huruf Arab. Dan seterusnya gambar rajah berikutnya disertakan untuk setiap huruf mengikut kumpulan-kumpulannya. Contoh al-jawfu, rongga, melibatkan 3 huruf. Huruf alif mat, waw mat dan ya mat. Disertakan juga macam mana lidah, kedudukan lidah bila mana kita hendak mengeluarkan huruf tersebut, bila mana kita hendak menyebut huruf tersebut. Seterusnya tekak, al-halqu, melibatkan 3 makhraj. Ada tekak dalam iaitu huruf hamzah dan huruf ha, kemudian tekak tengah, huruf ain dan huruf ha, dan tekak atas, huruf ghain dan huruf kha. Seperti biasa, kita dah lihat dalam episod yang lepas, kalau kita nak tahu makhraj huruf, tempat keluar satu huruf, kita perlu matikan, berikan baris sukun pada huruf tersebut, kemudian kita tambah hamzah wasal di sebelumnya. Contoh kita nak tahu makhraj huruf ain, kita boleh sebut dan kita rasa tekak kita rasa lidah kita rasa halqu, kita rasa kerongkong kita dan kita lihat gambar rajah. Kita boleh lihat dari mana suara tu keluar dan lidah tersebut, kawasan permulaan asal lidah dengan dinding belakang tekak. Dia beza dengan ha. Itu di bahagian tekak tengah. Kemudian di akhirnya tekak atas. Dalam episod yang lepas kita dah bincang satu persatu makhraj untuk setiap huruf. Semua huruf ni kita dah lihat satu persatu. Bagaimana tempat keluarnya, hurufnya apa dan sebagainya. Masya Allah. Jadi scroll episod yang lepas dan tonton satu persatu bagi memahami makhraj huruf. Sebelum kita pindah pada bab yang ke-12 iaitu bab sifat-sifat huruf, seperti biasa dalam kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman ni ada hadis. Hadis Nabi SAW berkaitan galakan untuk kita membaca ayat suci Al-Quran. Jom kita baca daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Maksudnya apa? Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, maka baginya kebaikan. Dan satu kebaikan digandakan kepada 10 kali ganda. Aku tidak menyatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat Al-Quran ni satu mukjizat yang luar biasa. Yang mana kita lihat pun dah dapat pahala, apatah lagi usaha kita untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan dalam hadis ni secara jelasnya, satu-satu huruf tu ada satu kebaikan yang digandakan kepada 10 kebaikan. Dan tidak dinyatakan, Nabi SAW bersabda mafhumnya, Nabi tak kata alif lam mim tu satu huruf, tidak, tetapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Masya Allah, begitu besar ganjaran yang dijanjikan dalam usaha kita nak membaca ayat suci Al-Quran. Apatah lagi kita mendalami ilmu kalamullah, ilmu berkaitan dengan kalam Allah ini. Masya Allah. Jadi jom sama-sama kita azam agar moga-moga Allah pilih kita untuk menjadi khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sehingga kita benar-benar fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Moga-moga Allah pilih kita untuk kita mati dalam keadaan kita sedang menuntut ilmu. Kita sebagai penuntut ilmu. Apatah lagi ilmu Al-Quran, insya-Allah. Perkongsian ini saya kongsikan daripada kitab Katatib Al-Quran fi Tajwid Kalam Ar-Rahman. Panduan lengkap ilmu tajwid. Bagi anda yang berhajat untuk dapatkan kitab istimewa ini, dapatkan di www.nashrulquran.com atau hubungi admin Akademi Nashrul Quran di 0167182825. Jangan lupa like, komen, share, subscribe YouTube channel Katatib Al-Quran. Follow juga semua sosial media Katatib Al-Quran. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.